Jangan travel ke Vietnam dulu sebelum dengar 30 tips travel ke Vietnam as a first timer. Dalam episod kali ini saya kongsikan tips dan tricks travel ke Vietnam supaya korang dapat jimat masa, tenaga dan wang ringgit anda. Dan yang paling penting, you can achieve your travel goals. Let's go! Apa yang bakal saya kongsikan dalam video kali ini antaranya adalah lokasi hotel yang strategik, tempat tukar duit yang mana yang lebih jimat dan pengangkutan apa yang lebih selesa, especially kita yang ada anak kecil ini. Percayalah, tak rugi anda tonton video ini sampai habis sebab saya akan kongsikan pengalaman kami sendiri as a first timer datang ke Vietnam ini. Tips yang pertama dan paling penting adalah perlu tahu musim apa atau bulan berapa yang korang nak plan pergi ke Vietnam. So the best month untuk pergi ke sana adalah antara bulan Mac hingga April ataupun bulan Oktober hingga Disember. Sebab bulan ni bulan yang kurang hujan. Contohnya waktu kami pergi travel bulan November pada tahun lepas. So waktu ini memang tak ada hujan dan cuaca pun sangat baik. Tips yang kedua adalah pilih destinasi ataupun kawasan mana yang anda nak pergi. Kerana Vietnam ni sangatlah besar dan dia adalah memanjang. Dia ada bahagian utara, tengah dan selatan. Bahagian utara iaitu Sapa, Hanoi, Ha Long Bay. Kawasan ini terkenal dengan cuaca sejuk dan mempunyai kawasan pegunungan. Bulan Disember dan Februari boleh turun salji. Dan bahagian tengah pula adalah Da Nang, Hoi An, Hue and Ba Na Hills. Ini adalah gabungan pantai, bandar lama bersejarah dan moden. Manakala bahagian selatan pula adalah seperti Ho Chi Minh, Phu Quoc, Mekong Delta. Bandar yang paling maju, sibuk dan cuaca panas sepanjang tahun. So bila anda tahu what's your travel goals ataupun mana tempat yang betul-betul anda nak pergi, so korang dah boleh plan nak pergi bahagian utara ke, selatan ke ataupun bahagian tengah. Tips yang ketiga, tempat tiket flight dan hotel lebih awal, lebih kurang 2 hingga ke 3 bulan sebelum flight ke sana. Di Ho Chi Minh, I sangat recommend untuk korang book hotel dekat dengan Malaysia Street. Why? Because Malaysia Street ini betul-betul di sebelah dengan Bentan Market. Depan hotel pula ada sederet makanan halal dan juga mudah untuk korang pergi ke tourist attraction hanya dalam 10 hingga ke 20 minit sahaja jika naik Grab. Tips yang keempat, ramai sangat tanya saya, perlu tak pergi ke Vietnam ada visa? Okey, jawapannya tak perlu pun visa untuk kita as a Malaysian pergi ke Vietnam. Dan borang pun tak perlu ada, borang pun tak ada isi on arrival ke apa. So kita ambil luggage dan terus je keluar. Tips yang kelima, untuk data internet kebiasaannya saya dan suami akan beli asing-asing. Suami akan ambil data internet secara roaming dan saya pula akan beli SIM card di airport supaya anything happen, salah seorang lagi boleh backup untuk dapatkan internet. Sebabnya bila kita DIY travel ni, internet tu sangat-sangat penting, especially bila kita nak gunakan Google Maps ataupun kalau dekat Vietnam, antara yang penting apps-nya adalah Grab. Yang keenam adalah untuk tukar duit. Ini adalah 3 cara yang biasa kami apply ke mana-mana negara pun yang kami travel, kami suka buat cara macam ni. Yang pertama, kami akan gunakan Wise Card. So kita dah siap-siap tukar duit dekat dalam Wise Card tu. Yang kedua, kami akan some portion of our money kami akan tukar di Malaysia dan dekat money changer Malaysia, dan some of it kami akan bawa dan tukar ke di Vietnam. Dan antara tempat yang boleh dikatakan murah juga dari segi currency exchange dia dekat Malaysian Street. Kat situ memang korang beratur panjang untuk tukar duit, tapi ia sangat berbaloi, percayalah. Yang penting korang jangan tukar duit di airport sebab kat situ currency dia agak mahal. Tips yang seterusnya, gunalah Grab instead of taksi biasa. Sebab kalau taksi biasa, diorang ni akan suka tekan harga. Compare to Grab, kita akan bayar mereka menggunakan apps yang memang dah tertera berapa harga kat situ, itulah yang kita kena bayar.
Bukannya seperti taksi biasa, diorang bawa kita ke mana dan sampai destinasi yang kita nak, and suddenly diorang charge harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenar. Tips yang ke-8, jangan lupa merasai pengalaman yang menarik ini, iaitu naik sleeper bus ataupun sleeper train. Masa kami travel di Vietnam, hari tu kami naik daripada Saigon ke Dalat dan saya ambil 3 beg, iaitu my husband share dengan my daughter, and my son yang umur 10 tahun tu dia ada own bag, dan saya share dengan anak bongsu. Kami tempah di Keluk dan alhamdulillah ia sangat selesa. Tips yang ke-9, simpan duit secara berasingan. So some of your money mungkin you boleh simpan dalam handbag, some of it juga mungkin boleh simpan dalam luggage. Ini untuk mengelakkan daripada pickpocket. Kita perlu berjaga-jaga daripada ia berlaku. Tips yang ke-10, jika korang plan nak sewa motor, korang kena ada IDP, iaitu International Driving Permit. Adalah boleh apply di JPJ dekat dengan kawasan rumah korang. So dalam masa sehari ataupun 2 hari dah siap, bayar dalam RM150 kalau tak silap saya. Okey, tips yang ke-11, jangan lupa bawa plug adapter dan power bank, sebab di sana plug dia agak berbeza dengan di Malaysia. Tips yang ke-12, kita masuk bab shopping pula. Okay, I believe ramai sangat wanita di luar sana, tak kisahlah wanita ke lelaki, suka datang ke Ho Chi Minh. Antara salah satu sebabnya nak shopping. So jangan lupa bawa extra luggage bag untuk isi barang-barang shopping kita. Jangan jadi macam kita orang tak bawa extra luggage bag, so end up kami terpaksa beli yang baru untuk mengisi semua barang-barang yang kita orang baru beli. Tips yang ke-13 adalah bab tawar-menawar. Okey, contohnya kalau korang dah berkenan dengan satu barang ni dan korang nak memang betul-betul nak barang tu, dan boleh tawar-menawar sampai you dapat harga yang you nak. Okey, jangan tahap you nak barang tu, tapi bila you dah tawar-tawar dan you dapat that price and suddenly you tak nak beli. So ini akan membuatkan seller ataupun peniaga tu akan marah sangat dengan kita. Sebab ada sekali tu kes di Bentan Market yang Malaysian kena marah dan kena macam bergaduh, berlaku pergaduhan antara Malaysian dengan orang Vietnam disebabkan perkara ini. Ingat, make sure korang nego dengan barang yang betul-betul yang korang nak beli tu. Okay. Di Ho Chi Minh City terdapat beberapa tempat shopping yang utama. So saya senaraikan iaitu 3 tempat yang utama. Yang pertama, Bentan Market. Bentan Market ni lebih kepada barang-barang souvenir, baju, barang souvenir yang kitchen ke, atau ada juga barang branded tapi tak banyak. Dan kalau nak beli fabric pun ada juga di sana. Cumanya harga di Bentan agak lebih tinggi sikit sebab ini adalah kawasan tourist attraction. So yang kedua, Saigon Square, iaitu Saigon Square ni adalah kawasan shopping branded items, dan berhadapan dengan Saigon Square adalah Saigon Center kalau tak silap saya. Okey, Saigon Center ni dia branded items yang original tapi dengan harga yang lebih mahal, yang standard hargalah untuk branded items ni. Tetapi kalau Saigon Square yang berhadapan dengannya, ia branded items tapi lebih harganya jauh lebih murah. Okey, yang ketiga adalah di China Town Saigon. So di sana korang boleh beli secara pokal ataupun secara bag. So saya pernah, waktu first time saya datang situ, saya tanya nak beli satu pasang kasut untuk anak je. So waktu tu dia marah saya. Sebabnya dia kata ini adalah untuk beli secara banyak. Mungkin paling kurang you need I think 20 units you need to buy. So kalau setakat 1 ataupun 2 memang diorang tak akan bagi. Dan kalau korang beli 10 ke 20 unit ke 30 unit, korang memang akan dapat the cheapest price kat sana. Dan ia sangat berbaloi. Tips yang ke-15 ini adalah korang memang kena perlu alert untuk tips ni. Sebabnya mata wang Vietnam tu, dong tu, dia banyak kosong, 50,000, 100,000 semua tu kan. So make sure waktu peniaga pulangkan baki dekat anda, make sure you tengok betul-betul tak berapa baki yang dipulangkan tu. Jangan kurang. Sebabnya kami pernah terjumpa waktu kami solat di Musliman Masjid, dan kami berjumpa dengan student Malaysia daripada UMP. So dia kata diorang ni ditipu oleh dengan peniaga di I think Bentan Market.
So diorang bagi duit tu dan dipulangkan hanya dalam 50,000, sepatutnya dalam 500,000 dong. So di situ ada penipuan yang berlaku. So lepas tu then I tanyalah dekat student tu, then you dapat tak duit you balik? Lepas tu diorang kata diorang dapat bila semua student UMP tu memang tekankan peniaga tu yang you will tipu lah semua everything. So dia mengaku barulah dia pulangkan. So make sure korang kena pastikan duit yang dipulangkan tu adalah betul. Tips yang ke-16, jangan minum air pipe. Contohnya even korang nak masak air pun, jangan tadah kettle tu dekat pipe tu dan panaskan. Tak boleh. So kalau nak panaskan air, kena daripada botol air sendiri. Kerana memang banyak sangat jual botol air minuman. So korang boleh beli dan boleh masak air di dalam hotelnya. Air di sana tak terlalu bersih seperti di Malaysia. Yang ke-17, antara apps yang penting untuk korang download antaranya adalah Google Maps, yang kedua Grab, yang ketiga Google Translate. Sebab di sana ramai orang Vietnam macam tak reti sangat, diorang ni tak fasih cakap bahasa English. So even 1, 2, 3 pun diorang macam tak berapa nak faham sangat. So sangat-sangat penting Google Translate. Tips yang seterusnya, jika korang pergi ke Dalat, make sure baju yang korang bawa tu adalah baju yang bersesuaian dengan cuaca di sana. And untuk pengetahuan korang, dekat Dalat tu bila malam memang cuaca agak sejuk. Dia macam ala-ala Cameron Highland tapi lagi sejuk. So make sure kena bawa macam baju sejuk. Tapi bukanlah winter jacket Bawa baju sejuk yang macam pergi kat Cameron Highland ke pun boleh juga. Tips yang ke-19 tentang Ho Chi Minh City, bandarnya taklah bersama anda pun. So untuk anda spend ataupun untuk korang plan, mungkin 3 hingga 4 hari untuk spend buat aktiviti, untuk pergi melawat tempat-tempat tourist attraction kat sana. 3 hingga 4 hari pun dah cukup dah. Tips yang seterusnya, di Dalat korang boleh plan untuk 2 ke 3 hari spend di sana. Sebab Dalat pun taklah bersamana, dan dalam masa sehari korang boleh travel ataupun boleh pergi ke 3 hingga ke 5 tempat. Dan kalau nak jimat, lagi bagus korang naik private driver. Macam kami ambil private driver daripada Klook. Tips ke-21 adalah bab makanan halal. Kami dapat tahu tentang makanan halal ni semuanya melalui Google Search, iaitu Google Search Near Me. Tanya kepada anda yang dah sampai tips yang ke-22. Okey, tips ini memang sangat penting, iaitu jangan lupa try kopi Vietnam. Dah sampai Vietnam, mestilah kena try kan? Kopi Vietnam memang sedap, baik-baik sikit dan manis sikit. Okey. Tips yang ke-23, antara makanan yang korang kena cuba adalah banh mi, pho dan spring roll. Memang sedap dan murah. Yang paling penting kita rasa autentik tu. Walaupun di Malaysia banyak sangat orang jual makanan Vietnam ni, tapi bila kita sendiri berada di Vietnam dan rasa the authentic food tu, memang sangat sedap. Tips yang ke-24, di Dalat, jangan lupa korang kena try rasa fresh strawberry tu. Sedap, tak masam dan tak terlalu manis. Tips yang ke-25, book activities dan private driver lebih awal supaya korang dapat plan your itinerary lebih tersusun. Tips yang ke-26, wajib korang tahu, nak melintas jalan di Vietnam korang kena mempunyai hati yang tega dan kena bersemangat wajar, iaitu bila nak cross je memang kena tengok sangat kiri dan kanan, sebab diorang akan sendiri berhenti bagi laluan dekat kita. Kalau kita teragak-agak-agak, so dah sampai bila pun kita tak boleh cross jalan tu, sebab kat sana terlampau banyak motor dan kereta. Tips yang ke-27, jangan lupa bawa bidet, terutama sekali korang yang Muslim, sebab di sana mostly banyak toilet yang tiada bidet. Tapi ada juga macam mall ataupun kedai-kedai ada juga bidet. Cumanya tak semua. So kita get prepared je lah. So kalau korang yang nak beli bidet ni, saya ada sertakan link caption di bawah ini. Okay, tips yang ke-28, jika di Dalat korang kena be reasonable, sebab dari satu tempat ke satu tempat ada yang agak jauh dan ada yang agak dekat. So basically sehari mungkin kita boleh cover 3 ke 4
tempat sahaja. Tapi kalau korang mungkin tak ada anak kecil dan korang ni jenis explorer, so korang boleh cover 3 hingga ke 6 tempat pun boleh. Yang penting daripada awal pagi tu dah keluar, sebab di sana siang agak pendek berbanding malam. Tips yang ke-29, jangan lupa merasai pengalaman pakai baju Vietnam. So baju Vietnam ni ada pelbagai jenis baju, so korang boleh sewa. Contohnya macam kami sewa baju Vietnam di Clay Tunnel. So dalam RM20 je kami boleh pakai sepanjang kami berada di Clay Tunnel tu. Okay, unlimited time. Tips yang terakhir untuk travel ke Vietnam adalah korang bawa je baju, jangan bawa banyak baju sangat. Sebab kalau korang plan 6 hari nak travel, bawa 3 hari je untuk baju pergi sana. Dan lagi 3 hari tu korang boleh pergi beli di Vietnam sendiri. Sebab terlampau banyak baju di sini yang cantik-cantik, yang jaket cantik, cardigan cantik, semuanya cantik-cantik. So boleh jimat luggage. Boleh jimat luggage kecil tu. Okey lah, sampai di sini sahaja perkongsian saya tentang travel ke Vietnam. Terima kasih kepada anda yang menonton daripada awal sampai habis, sampai ke 30 tips travel ini. Saya harap dengan perkongsian ini dapat membantu sedikit sebanyak perjalanan korang untuk plan secara DIY, especially DIY travel bersama anak kecil. Saya ada kongsikan juga perjalanan kami daripada Johor Bahru pergi ke Vietnam, kami pergi ke Ho Chi Minh, pergi ke Dalat dan patah balik ke Ho Chi Minh. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini, dan jika ada persoalan yang korang nak tanya dekat saya, boleh komen di bawah ini. Okay, bye.